Saya rasa kita semua pernah menulis kan. Teringat masa zaman-zaman sekolah dulu, waktu kita punya cikgu ataupun kita punya teacher kat sekolah dulu minta kita buat karangan kan. So itu antara pengalaman awal kita tentang menulis. Tapi sekarang ni menulis bukan setakat macam kita tengok menulis dekat buku ataupun dekat kertas kosong je. Tapi sekarang ni kita sebenarnya selalu menulis. Sama ada kita menulis pakai Google Doc ke ataupun WhatsApp dan sebagainya. So secara hakikinya ataupun secara hakikatnya sebenarnya menulis ni benda yang dah tak asing dah. Yang menjadikan kita asing, yang menjadikan bila cakap pasal menulis ni asing, bila kita fikir yang menjadikan asing adalah rasa menulis macam mana nak cakap yang menjadikan benda tu asing adalah bila kita macam anggap menulis ni adalah kita perlu macam sit down, kita kena duduk and then menghadap betul-betul dengan kita punya kertas kosong dan kertas kosong ataupun dalam kita punya Google Doc kan. So episod Clear Output bersama Amiruddin Ibrahim hari ni ataupun bersama saya ni adalah tentang bukan tentang kita menulis untuk kita mencari virality, untuk kita mencari lebih banyak eyeball membaca, ataupun bukan tentang menulis ni kita ataupun bukan menulis ni adalah bukan soal kita, tulisan kita tu kena nampak cantik, kena nampak structure dan sebagainya. Tetapi episod kali ni adalah saya nak berkongsi tentang kenapa sebenarnya kita memandang menulis tu adalah sesuatu yang daunting ataupun sesuatu yang berat. Dan since kita semua rasa macam tu, macam mana kita nak overcome perasaan tu supaya kita dah tak lagi takut untuk menulis ataupun dah tak lagi takut untuk meluahkan apa yang kita rasa. Okay. So hi, saya Amiruddin Ibrahim. So ini adalah episod kedua dalam Clear Podcast, Clear Output bersama Amiruddin Ibrahim. So tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Okey, untuk permulaan dalam episod kali ni adalah saya nak ajak pendengar-pendengar podcast dekat luar sana ataupun pendengar podcast ni di dalam Spotify ataupun whatever tempat yang korang dengar podcast ni, adalah untuk anda ambil satu kertas kosong ataupun kalau anda berada dekat depan komputer sekarang ni, ambil buka Google Doc yang baru dan cuba tulis ataupun type. Tak kisah apa-apa topik, tak kisah apa-apa genre, untuk anda type ataupun tulis satu perenggan ataupun sekitar dalam 300 ke 500 patah perkataan. Dan the mindset is anda tak perlu fikir apa-apa, anda tak perlu fikir tulisan ni untuk publish pun. So cuba anda type ataupun tulis sahaja. Okay, saya bagi anda sekitar dalam 5 second untuk anda pause podcast ni dan anda tulis ataupun anda type. Okay. So untuk yang berjaya, alhamdulillah. Dan soalan penting yang saya nak tanya adalah, berapa lama biasanya anda ambil masa untuk, berapa lama yang anda ambil masa untuk menulis 500 ke 300 patah perkataan ni? Berdasarkan pemerhatian saya, untuk kita menulis jumlah perkataan banyak ni, secara average kita ambil sekitar dalam 30 ke 40 minit. Dan on average macam saya personally, saya akan menulis dalam 800 patah perkataan. Saya ambil masa sekitar dalam 35 ke 45 minit lah. So pagi-pagi kalau macam saya sampai dekat office tu, before I do anything, saya akan buka saya punya room research dulu ataupun my second brain untuk type whatever benda yang saya nak buat ataupun benda yang saya rasa
pada malam sebelum tu ataupun masa saya tengah nak buat kerja tu. Okay? So nanti saya akan ceritakan lebih detail macam mana saya punya struktur penulisan, ataupun nanti saya akan share juga macam mana saya buatkan menulis tu dia tak rasa lagi daunting. Okay. So seterusnya lah kita nak tengok kenapa kebanyakan daripada kita ni okay, sebelum tu daripada eksperimen yang sekejap tadi, cuba tengok ada tak dalam kalangan korang ni yang masih lagi tenung kertas ataupun masih lagi tenung Google Doc tu tanpa ada apa-apa words ataupun tulisan ataupun perkataan yang anda berjaya tulis. So anda nilai masing-masing. Dan part seterusnya adalah kenapa kita rasakan ataupun hari ni kita rasakan menulis ni rasa sangat daunting, sangat rasa macam beratnya nak menulis ni kan. Okay, so my observation adalah sebenarnya kita rasa benda tu bukanlah sebab kita malas, ataupun bukan sebab kita ni macam ada masalah disiplin dan sebagainya. Tapi ada beberapa faktor. Yang pertama sekali adalah sebab kita punya, disebabkan benda yang ada dalam kita punya seluar ataupun dalam kita punya poket tu, which is kita punya smartphone, dia menjadikan fokus kita ni dah terpecah ataupun dah lari. Kalau macam sebelum ni kita melihat, kalau sebelum ni kita boleh menulis panjang dalam masa zaman sekolah dan sebagainya, sebab kita punya fokus adalah untuk kita siapkan whatever assignment ataupun whatever essay dan sebagainya yang ada dekat depan kita. Tapi kalau macam sekarang ni, disebabkan telefon, attention kita tu, diri kita merasakan macam buat apa aku nak tulis ni, sedangkan aku boleh scroll TikTok, aku boleh scroll Twitter, Facebook dan sebagainya. So menyebabkan kita dah tak boleh fokus untuk buat benda tu. Sebab ada sahaja kita cakap small dopamine yang akan macam mencuri perhatian kita, dan benda tu sentiasa ada dekat dengan kita, which is sama ada dalam poket kita, dalam bag dan dalam seluar kita dan sebagainya. Okay. Sedangkan bila kita tengok dari segi contoh yang lain, macam dari segi exercise ataupun diet, so kenapa dalam contoh-contoh tadi orang boleh buat secara konsisten ataupun orang boleh diet? Saya pernah dengar orang diet sampai 12 hari, sampai 30 hari. Diet bukannya diet yang macam kita pun puasa, kita ada waktu sahur, lepas tu ada waktu berbuka, lepas berbuka tu kita boleh makan. Tapi diet yang literally tak makan langsung kecuali minum air masak for 12 or for more than 30 days. Tapi bila kita tengok menulis pula, dia nampak lagi scary daripada tu. Kenapa kita rasa menulis ni lagi daunting, sedangkan ada orang yang boleh buat lagi extreme in term of exercise, diet dan sebagainya, tapi kita kita tak tengok benda tu dalam konsep menulis pula. So sebab tu yang saya cakap dalam awal, dalam sebentar tadi, menulis ni bukannya sebab kita ada masalah disiplin, tapi yang saya observe adalah menulis ni rasa daunting sebab macam ia berpunca daripada macam mana kita melihat menulis tu, ataupun macam mana kita frame menulis tu sendiri. Okay. So menulis ni dia, instead of kita, sepatutnya menulis ni bagi saya dia adalah proses yang neutral ataupun semula jadi. Sebab dalam diri kita ni kita ada macam sense of untuk nak meluah ataupun untuk memberitahu ataupun untuk berkongsi. Sebab saya rasa itu adalah lumrah manusia, lumrah seorang manusia. Kita adalah macam social creature. Tapi dia jadi problem dalam menulis ni bila kita tengok menulis tu dah tak lagi sebagai sesuatu yang natural macam saya bagi contoh tadi, tapi kita dah tengok menulis ni dah jadi sesuatu performance ataupun sesuatu yang
sesuatu yang bila kita menulis kita kena ada struktur, bila kita menulis kita kena ada purpose, bila kita menulis tu tulisan kita tu mesti bila orang baca orang rasa oh this is a worth reading. Maksudnya pembacaan yang berbaloi. Tanpa kita sedar, bila kita anggap benda tu adalah sebuah performance, kita menjadi macam berat untuk menulis tu. Just imagine instead of kita menulis saja-saja, tapi macam saya bagi contoh awal-awal tadi, kita rasa ataupun anda rasa macam kita macam kena menulis dalam Google Doc. So of course ada benda-benda yang kita elemen-elemen yang perlu ada, macam saya cakap tadi, struktur, purpose, sense of worthiness tadi, bila kita nak menulis. What if menulis ni kita tak perlu anggap sebagai sebuah performance ataupun sebuah action yang kita nak buat? What if menulis ni lebih kepada berdasarkan pemerhatian kita, berdasarkan kepada apa yang kita rasa, berdasarkan kepada apa yang kita perhati, dan sama waktu dengannya. So daripada proses menulis kita nak kena anggap ia adalah suatu proses creation, performance dan sebagainya. What if kita tukar soalan-soalan tadi ataupun tanggapan tadi kepada apa yang aku rasa hari ni, kepada persoalan ataupun pemerhatian ataupun persoalan pemerhatian ataupun observation kecil yang berlaku dekat diri kita. Sebagai contoh pagi ni, kenapa aku rasa macam aku rasa macam nak marah je pagi ni, padahal belum start apa-apa kerja lagi, tapi aku punya hati ni dah gundah gulana. Ataupun tengah hari ni, kenapa aku rasa macam mengantuk je. Ada benda tak yang membuatkan, ada tak aktiviti yang aku buat sebelum ni buat aku rasa mengantuk macam ni. So kalau tak ada aktiviti yang membuatkan aku rasa mengantuk ataupun consume energy, kita tanya lagi kenapa perasaan ataupun rasa itu datang. So bila kita mula bertanya soalan-soalan macam tu, kita bukan lagi macam berada dalam fasa kita kena mencipta sesuatu yang baru ataupun sesuatu idea yang bernas dan sebagainya, tapi kita lebih kepada kita nak merekod realiti apa yang berlaku dalam diri kita. Daripada skop yang kecil, soalan-soalan yang kecil yang kita tanyakan diri kita, dan daripada situ bila kita menulis kita akan melihat ke dalam, iaitu kita akan lebih jujur dengan apa yang kita rasa, dengan perbuatan kita. So soalan-soalan tu lebih mendalam dan lebih, of course bila skopnya lebih kecil, so kita lagi senang nak menghuraikan compare dengan kita ambil suatu contoh yang besar macam contoh personal finance, so kita pun jadi macam susah nak memberi pandangan ataupun nak menulis bila skupnya terlampau besar berbanding dengan skup kecil ataupun soalan kecil, kita lagi senang untuk menghurai. Okay. So untuk yang belum tahu, so selain daripada podcast ni, saya ada juga menulis dalam konteks ataupun tajuk yang sama tentang bila menulis ni rasa susah. So kalau anda yang nak mendengar ataupun nak membaca lebih detail berkenaan dengan perkongsian saya ni, anda boleh pergi kepada clearoutput.my. So itu salah satu blog yang saya tengah bangunkan juga. So anda boleh baca dekat situ lah. Okay. So kita teruskan episod ni. So sebagai contoh yang kita ada sekarang ni, macam contoh moden yang kita ada sekarang ni adalah salah seorang penulis
yang bernama Haruki Murakami. So ini adalah penulis daripada Jepun. Dia ada banyaklah menulis buku-buku yang bestseller, buku-buku yang bagus, yang mendapat review yang tinggi dekat Goodreads dan sebagainya. Macam saya sendiri, saya ada satu buku beliau yang bertajuk Norwegian Woods. So belum habis lagi. So dalam tahun ni insya-Allah saya akan baca buku yang saya dah beli ni. So dia ada satu buku yang dia tulis What I Talk About When I Talk About Running. So sedikit kupasan untuk buku ni. Dalam buku ni penulis bukan nak jadi bijak ataupun nak pandai, nak macam tunjuk pandai dan sebagainya. Tapi buku ni dia menceritakan macam mana dia dokumentkan rutin badan dan juga pemikiran dia tu bila dia berlari ataupun bila dia exercising. So that is the latest contact yang sepatutnya kita tengok bila kita menulis ni. Kita cuba dokumentkan instead of kita menulis benda baru ataupun bercakap tentang benda baru yang orang tak pernah cakap pun. Okay? Dan contoh yang seterusnya adalah, saya ambil contoh adalah Marcus Aurelius. So orang yang macam minat dengan konsep stoik dan sebagainya. So dia tahulah salah satu buku Marcus Aurelius ni adalah, dia adalah orang yang menulis buku meditation. One of the prominent book ataupun one of the book yang orang rujuk bila bercakap tentang self-help atau stoik punya disiplin ni. Dan apa yang saya nak petik adalah Marcus Aurelius ni menulis bukan untuk audience ataupun bukan untuk orang lain. So meditation tu sendiri adalah ditulis untuk diri dia sendiri sebagai pemerhatian. So end up daripada penulisan untuk diri sendiri, hari ni dia dibaca oleh, saya rasa, lebih berjuta-juta orang lah buku meditation ni sendiri. So poin penting yang saya nak sebutkan adalah, menulis ni sebenarnya dia bukannya suatu alat untuk kita bina brand dan sebagainya. Tapi menulis ni adalah alat untuk kita mengenal diri kita sendiri, untuk faham tentang diri kita sendiri. Okay. So saya nak kongsikan tentang macam mana rutin menulis saya setiap hari. So ini bukan sekadar teori, tapi ini adalah cara saya buat dengan menulis, dan macam mana for the past year saya berjaya menghasilkan more than 30 or 40 tulisan, termasuk saya punya blog post dan juga newsletter yang saya publish secara berkala ataupun weekly saya publish. So saya nak kongsikan saya punya pengalaman lah. So saya tak mulakan hari dengan macam menulis blog terus ataupun menulis newsletter ataupun Friday Finding yang saya publish setiap minggu ataupun podcast episod ni. Tapi apa yang saya buat adalah saya mulakan dengan saya buka saya punya room research saya. So buat yang tak tahu, room research ni adalah macam note taking apps lah. Macam korang pakai Notion, ada orang pakai Obsidian, ada orang pakai Evernote, Apple Note dan sebagainya. So dia lah pakai konsep yang sama, cumanya dia ada berlainan sikit. Nanti kalau macam korang nak try, nanti saya sediakan link dalam episod ni lah. So okay, balik pada tadi, bila saya buka room research tu, dia akan buka, instead of dia buka dengan new notes, dia akan buka dengan daily notes. So bila buka daily notes, dalam kepala saya dah ada idea, okay, daily notes maksudnya apa yang aku nak buat hari ni, ataupun apa yang aku rasa hari ni, ataupun apa yang pemerhatian aku hari ni. So saya bukan menulis konten setiap hari, ataupun saya bukan menulis idea setiap hari, tapi apa yang saya tulis adalah pagi tu, okay, apa yang aku rasa pagi tu, apa yang berlega dalam fikiran aku sekarang ni. Dan pemerhatian lain adalah kenapa pagi ni aku gaduh dengan aku punya partner, sebagai contoh. Ataupun
kenapa partner aku decide untuk macam berdiam diri hari ni. Okay. So itulah contoh-contoh yang benda-benda yang saya akan tulis. Tak semestinya complete, tak semestinya tulisan saya tu mesti ada jawapan, tapi dia lebih kepada saya dokumentkan apa yang saya rasa, pemerhatian saya. Okay. So itu yang menyebabkan saya rasa ni bila Rom ni start dengan daily notes, dia menjadikan menulis tu bukan lagi pentas. So saya tak perlu risau tentang grammar, struktur ayat, siapa nak baca tulisan ni. Tetapi secara fizikal dan juga filosofinya, Rom saya tu menjadi tempat untuk saya buat internal observation. Whatever raw thinking yang saya ada, saya campak dekat Rom tu. So, apa yang berlaku bila benda tu saya buat setiap hari? Pagi-pagi saya buka Rom dan saya dokumentkan, and then lepas pada tu saya akan lepas settle tu barulah saya start kerja hakiki saya lah. Baru saya start buat kerja, baru start kalau dah petang tu, yalah whatever task kerja hakiki kita lah. And then kalau bila malam ataupun hujung minggu, saya akan roughly scan balik ataupun baca balik secara kasar apa yang berlaku pada minggu tu ataupun apa yang berlaku pada hari tu. Dan mungkin saya ada jumpa jawapan ataupun mungkin saya tak jumpa jawapan, tapi daripada situ, daripada raw thinking tadi, internal observation tadi, barulah saya decide, okay, bahagian pertama ni aku boleh buat sebagai newsletter. Okay, and then dekat tengah ataupun bahagian akhir ni, this thinking aku rasa sesuai untuk aku turn it into the blog post. Ataupun pada satu-satu hari tu tak ada langsung yang sesuai untuk saya jadikan dia sebagai output, tapi dia maintain ataupun stay saja sebagai journal dalam saya punya Rom tu. So apa yang berlaku adalah saya dah tak lagi macam menunggu-nunggu apa idea baru yang aku nak tulis minggu ni. Instead of daripada hasil dokumen ataupun hasil documentation yang saya buat setiap hari tu, dia akan tiba-tiba ada saja point ataupun output yang saya boleh hasilkan. Sama ada dalam bentuk podcast ni, sama ada dalam bentuk newsletter, ataupun sama ada dalam bentuk blog post yang panjang, ataupun dalam thread yang ringkas yang saya boleh publish dekat thread ataupun Twitter dan sebagainya, dan juga Facebook dan sebagainya. Okay, so clear output tu datang selepas clear observation, yang kita bercakap dengan diri kita, yang kita memerhati secara dalaman apa yang berlaku dalam diri kita tu. So akhir sekali saya nak cakap, menulis ni dia jadi susah bila kita, instead of kita melihat proses menulis tu sebagai proses reflection of diri kita sendiri, kita melihat benda tu sebagai satu performance, sesuatu yang kita kena excel dalam tu. Okay, tapi bila kita melihat menulis ni, ataupun bila kita mula memberi ruang untuk kita bercakap ataupun kita berinteraksi dengan perasaan kita ni, terus menulis tu dah jadi sangat ringan. Sebab macam saya cakap awal-awal tadi, kita manusia ni secara semula jadinya kita adalah social creature. Kita suka berbual, kita suka berkongsi, kita suka meluah, kita suka sharing perasaan, pandangan dan sebagainya. Dan insyaAllah bila kita bawa, kita panggil macam pemahaman tu, supposedly menulis ni akan jadi
part of kita punya nature lah, benda yang semula jadi. Okay, so macam saya sendiri, room tu menjadi tempat saya dokumen ataupun tempat saya memerhati dan meluah perasaan. Sementara daripada documentation tadi, saya akan decide which part yang ataupun dekat bahagian mana yang berbaloi untuk aku turn into, saya tukarkan dia menjadi podcast ataupun menjadi blog, newsletter dan sebagainya. So dekat part mana yang saya rasa okay, ini adalah bagus untuk saya berkongsi. Okay, so saya rasa itu saja. Itu je lah kot yang saya ada untuk episod kali ini. Dan saya nak tutup dengan ayat akhir sekali adalah mungkin masalah kita dengan menulis ni bukan sebab kita tak pandai menulis, tapi sebab kita sendiri tak bagi diri kita ruang untuk kita menulis. Boleh jadi dalam bentuk perasaan, rasa, pemerhatian dan sebagainya. Okay, so itu saja. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Anda yang belum baca, anda yang ingin baca lebih detail ataupun suka nak baca artikel ataupun podcast ni dalam bentuk tulisan, boleh pergi kepada saya punya website amiruddinibrahim.com ataupun boleh pergi kepada salah satu lagi website saya yang saya sedang bangunkan, clearoutput.my. So itu saja. Kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Jumpa lagi. Bye.